obesiti adalah penyakit. Jelaslah bahawa obesiti bukan sekadar isu makan. Obesiti adalah satu penyakit. Ia bukan perkara baru dan bukan juga teori semata-mata. Perkara ini telah lama diketahui dan dibuktikan. Namun sehingga hari ini, masih ramai yang memilih untuk percaya bahawa obesiti hanyalah akibat daripada makan berlebihan atau pengambilan kalori yang terlalu tinggi. Hakikatnya, itu hanyalah sebahagian kecil daripada cerita sebenar. Apabila kita melihat pesakit obesiti dengan lebih teliti, kita akan mula perasan bahawa lemak dalam badan mereka tidak berkumpul secara rawak. Ia mempunyai corak. Ia mempunyai pattern. Dan setiap pattern ini memberi petunjuk kepada apa yang sedang berlaku di dalam sistem hormon mereka. Ada pesakit yang mempunyai lemak yang sangat ketara di bahagian perut. Perut membesar, muka menjadi bulat dan kadangkala terdapat bonggol di bahagian belakang badan. Ini bukan sekadar perubahan fizikal biasa. Ia adalah tanda bahawa kortisol dalam badan berada pada tahap yang tinggi. Ada pula yang mengalami pengumpulan lemak di bahagian pinggul dan paha. Walaupun bahagian atas badan mungkin kelihatan lebih kecil, bahagian bawah badan kekal besar dan sukar berubah. Ini sangat berkait rapat dengan ketidakseimbangan hormon progesteron. Dalam keadaan lain, kita melihat pembesaran pada bahagian payudara dan perubahan pada leher yang kelihatan bengkak. Ini sering menjadi petunjuk kepada keadaan estrogen yang tidak seimbang. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah signal hormon. Tubuh manusia tidak menyimpan lemak secara rawak. Lemak akan berkumpul mengikut arahan hormon metabolik dalam badan. Sebab itu kita melihat fenomena yang sering mengelirukan ramai orang. Seseorang itu mungkin masih boleh memakai pakaian yang sama pada minggu ini, tetapi hanya dalam tempoh yang singkat, pakaian tersebut menjadi sempit. Perubahan ini terlalu cepat untuk dijelaskan hanya dengan faktor makan. Ia menunjukkan bahawa sistem metabolik sedang berada dalam keadaan tidak stabil. Kita juga melihat perubahan lain seperti lengan yang semakin membesar, lemak yang berkumpul di belakang badan, dan bonggol-bonggol lemak yang muncul di kawasan tertentu. Semua ini berlaku mengikut corak tertentu dan semuanya berpunca daripada signal hormon yang terganggu.